Pelakon kaca, Fatah Amin, nampaknya dah penat dengan cerita yang kata dia abaikan anak tunggalnya, Nur Fatimah Aisyah, yang sekarang dah masuk 4 tahun. Katanya dia memang sibuk dengan kerja, tapi bukanlah sampai tak ada masa langsung untuk anak. Cuma dia tak nampak kenapa dia kena muat naik setiap kali dia luangkan masa dengan Fatimah. Ada yang cakap saya sibuk sangat sampai tak sempat jumpa anak. Saya terkilan dengan tuduhan macam tu. Takkanlah setiap kali saya jumpa anak, saya kena post gambar atau video semata-mata nak tunjuk dekat orang? Buat apa kan? Katanya, bukan dia tak nak kongsi langsung, tapi dia lebih suka buat bila rasa nak, bukan sebab nak puaskan hati orang. Tapi itulah bila dia post, ada pula yang kata dia buat konten. Bila dia tak post, orang kata dia tak jenguk anak. Serba salah dibuatnya. Jadi saya nak betulkan keadaan. Saya ada jumpa anak beberapa kali. Cuma kita pun faham, ada masa dia tak sihat, tak larat nak keluar. Jadi janganlah salahkan sesiapa, jelas Fatah. Fatah juga akui, sepanjang ni bekas isterinya, Fazura, bagi kerjasama yang baik. Jadi dia harap orang ramai tak terus buat spekulasi yang bukan-bukan. Dia sendiri pening kepala dengan macam-macam dakwaan yang timbul. Baru-baru ni, Fatah ada buat hantaran di media sosial yang menyatakan dia dah lama tak jumpa Fatimah sebab faktor kesihatan. Ada yang terus persoalkan kenapa dia tak dapat jumpa anak. Padahal sebelum ni disebut yang dia boleh lawat 3 kali seminggu dan bermalam 2 kali. Saya tak dapat jumpa sebab dia tengah tak sihat. Sebagai bapa, saya kena faham keadaan dia. Tak bolehlah nak paksa dia jumpa saya kalau dia sendiri tak larat. Perkongsian saya tu pun cuma luahan hati seorang ayah. Bukan nak salahkan sesiapa. Jelasnya lagi. Untuk info, Fatah dan Fazura pernah hidup bersama sebagai suami isteri sejak 27 November 2017 sebelum bercerai secara rasmi pada 7 Oktober tahun lepas. Walaupun hak penjagaan penuh diberikan kepada Fazura, Fatah tetap dibenarkan melawat dan bermalam dengan Fatimah mengikut jadual yang dah ditetapkan. Tapi dengan hantaran terbaru Fatah tu, makin ramai yang tertanya-tanya, betul ke dia tak diberi peluang jumpa anak Lisai atau ada cerita lain yang tak didedahkan? Apapun, harapnya semua pihak dapat cari titik tengah dan selesaikan dengan baik.